welcome to my YouTube channel AI Isha. Sorry kita orang tak pakai mic sebab kita orang sekarang ni nak balik ke London. Naik flight. Sebab dia agak leceh sikit nak pasal-pasal apa semua. So hari ni kita naik flight bukan seorang diri dah. I'm okay, I'm fine. Kincana. Kita naik berdua. Kalau macam awak tengok konten semalam kita orang dekat Kedah. Lepas tu balik KL. Ni mari naik flight balik nak pergi Kelantan mula. Sebabnya kita orang ada kerja. Nanti korang tengoklah full vlog kita orang hari ni. Sebab saya kena teman dia juga. Dia kena teman saya. Tapi saya datang awal kena teman dia. Lagi juga tanya ni. So sekarang ni kita nak pergi apa? Buat boarding pukul 10.30. Betul. Saya tu je, saya boleh cakap. Okey, betul. Saya nak pegang macam mana ni? Okey. Tu je lah. Jadi sepunya lah awal. Tengok tu. Pilih. Jom. Saya makan dulu lah. Sempat ke? Sempat. Jom. Ada tulis tu. Tak apa, jom. Lily pukul 10 kan? Ni pukul 10? Tak apa, sempat. Jom. Sementara tunggu flight. Flight tu delay. Tak tahu sebab sepatutnya pukul 11. Tapi tadi mungkin dia salah. Dia bukan salah, dia macam lambat kejap beberapa minit je kot. Dia sepatutnya pukul 10.20 tu kita boarding apa semua. Tapi ni macam tak apalah, ada masa lagi. Sebab saya dan Yazid pun belum makan lagi sebab awal sangat. Kita tak sempat nak breakfast. Lagipun kita memang tak makan pagi sangat. Tapi ni dah macam nak tengah hari. Tengoklah sini. Saya nak tengok awak je. Sekarang ni saya dah nampak apa 7E Cafe tu. So kita nak pergi makan situ lah. Nak pergi beli makanan. Kita duduk balik sini. Tapi ya, saya nampak at least macam stylish. Keren pula tak. Oh lah. Amal dekat kamera. Tak biasa. Boleh jap. A few moments later. Okay, kita dah beli makanan. Ini Makanan. yelah, tahu lah. Makanan. Saya tengah belajar ni. Kita beli hotdog. Lagi 3 sebab saya takut awak curi. Saya suruh. Saya curi. Saya beli ni. Maknanya bagi awak saya mencuri. Bukan saya nak share dengan awak. Saya nak manja-manja dengan awak. Bagi awak saya hanyalah pencuri yang mencuri makanan. Mula. Cuaca sedih lah. Pergi. Pergi gapo? Pergi ni. Panas tu. Nampak sangat. Botol kan? So kita sambil-sambil tu kita makan dulu. Di mana dah kau? Kita. Sebelas 40. Jelapan. Ini tu kat tempat pula. Jom. Ini kat tempat. Sejam tau dekat sini. Dah lah kita makan. Nanti sampai Kelantan kita makan dah. Lapan tak mana? Oh lah, whisky. Bukan kat straw je. Buat saja.
dah sampai dekat Kota Baru. Ni kita orang sewa kereta sebab apa ya? Sebab mudahlah. Kita tak ada transport kat sini. Ada tapi takut Umi nak pakai. Sebab hari ni kita orang memang full. Dia nama je balik Kelantan, tapi ni balik kita orang sampai pukul 1 tengah hari. Pukul 2 nak pergi tempat event tu. Lepas tu nak sebab Yazid kena sound check. Dia macam sebab dia pun terlibat malam ni, jadi saya kena pergi awal juga. So lepas sound check tu tak tahulah sampai berapa, tapi selalunya kejap je. Cuma tu lah kita orang tak ada baju lagi. Kalau sempat nak pergi cari baju dulu. Lepas tu Mi pun dah bagi tahu Umi dah siap masak dah. Jadi tak payah makan luar dah. Kalau kita nak makan pun tadi pun kita dah makan dekat airport. Lepas atas flight tadi pun kita orang dah makan. Itulah. Sekarang ni kita nak pergi ke sana terus lah, sebab kalau balik rumah dia jadi lambat pula nak pergi ke sana. Tak sempat tak sempat pukul 2 tu. Jadi set apa semua, balik mandi apa semua. Pukul 6 saya kena make up dekat sana. Maknanya pukul 5.30 saya dah kena gerak, dah kena siap apa semua. Sampailah balik hari. Tak tahulah 10.30 ke 11 ke event tu, sampai event tu settle. Dah ada pukul 11 dah kot, 11 balik. Lepas tu balik, esok kita orang dah nak balik. Tapi esok kita orang flight betul, sebab esok ke cuti. Tapi saya hari ni sepatutnya saya masuk kerja. Cuma sebab event ni saya terpaksa cuti lagi sehari. Saya tak tahulah sebab ni peraturan baru sebenarnya. Saya tak tahulah macam mana. Adakah saya dah buang? Saya tak tahu. Saya takkanlah kena buang. Yes, apa dah saya sebenarnya saya takut juga saya cuti ni. Sebab hari tu dia saya janji pun, tapi saya kena masuk 13 hari bulan, hari Sabtu. Sebab lama sangat dah saya cuti ni. Tapi tak tahulah tu macam mana korang. Kalau saya kena buang tu, korang tengok lah macam mana. Sebab awak ni Saya pula. Macam memang sebab dia. Awak memang terlibat dalam event tu. Dan saya terlibat kejap je. Saya terlibat kejap je. Saya terlibat sepatutnya pukul 4, tapi saya terpaksa datang awal sebab datang sekali dengan dia. Laju pula dia ni. So kita sambung nantilah, sebab saya memang nak buat konten ni sepanjang hari, vlog sepanjang hari, event apa tu semua. So kita sambung nanti Okay, bye bye. 2,000 years later. Okay, kita dah sampai kat mana ni yang? Dekat Grand. Tak tahu ni event yang sponsor tudung kita itu. Awak kena buat apa kat sini? Saya kena nyanyi untuk event ni. Saya diminta untuk nyanyi. Jadi sekarang kita sampai awal sebab nak kena sound check. Tapi cantik lah tengok ni. Ni dia baru duduk set up ni. Encik Yazid Izham dan Puan Farisha Alif Infanti. Come on, record moment ini. Say hi to them. Confirm FYP guys. Record jangan tak record. Okey, baik. Itu dia antara tetamu VVIP.
pernah berakhir, menciptakan melodi ketabahan dan harmoni penuh makna. Syarikat Encik Fiza dan juga mentor kepada reseller Encik Fiza. Dan di hadapan saya juga ada daripada Rich Color Advertising, iaitu dari Encik Izhar, Puan Natasha dan juga Cik Email. Terima kasih saya ucapkan sudi datang pada malam ini bersama-sama dengan kita untuk memeriahkan lagi majlis kita pada malam ini. Alright, tuan rumah yang datang dari Pantai Timur, say hi! Alright, okay, bersama-sama berikan tepukan yang sangat menonton diri anda semua, come on guys! Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Pengantin baru? Ya, betul. Saya akan menyanyikan lagu pertama saya yang berjudul Mudahnya Kau Berubah. Minta maaf, lagu ini memang tak kena dengan tema kita pada hari ini, sebab lagu saya semua galau. Saya betul minta maaf, tapi insyaAllah lagu seterusnya kita akan nyanyikan lagu yang happy-happy. Okey? Terimalah Mudahnya Kau Berubah.
Alright, itu dia kawan. Sekali lagi berikan tepukan yang paling gula untuk Yazid Izam dan juga Isha AI. Selamat pengantin baru. Terima kasih. Boleh tak malam ni eksklusif lah kita bawakan khas daripada Grand Rewind KP ni. Saya nak minta kita semua dalam dewan kita ucap selamat pengantin baru dekat diorang. Boleh ke boleh semua? Boleh, okey. Ready dalam kiraan 3, 2, 1. Terima kasih semua. Mungkin ada sedikit ucapan lah kan untuk malam ini. Mungkin Yazid nak sampaikan ucapan, mungkin Isha juga. Siapa nak dengar suara AI Isha? Say hi. Ada bisik saya, Meh, nanti lepas ni suruh Isha berucap. Selalu saya tengok konten ni berucap kan. Malam ni nak dengar live. Betul tak betul semua? Kan? Mungkin Yazid ada ucapan lah untuk para reseller BCF untuk tahun 2024 khususnya. Silakan Yazid. Ucapan saya kepada para reseller BCF, saya ingin mengucapkan teruskan semangat anda semua supaya kita semua yang ada dekat sini berjaya bersama-sama, insyaAllah. Amin. Teruskan usaha anda. Amin. Okey, Aisyah pula sikit. Kawan, tak apa. Okey, mungkin yalah, saya dengar khabar Isha tak bersihat. Suaranya tak bersihat. Jadi tak apa, kita doakan semoga Isha sihat. Boleh ke semua? Boleh, insya-Allah. Kawan, sekali lagi berikan tepukan yang paling gula untuk Yazid dan juga Isha. Terima kasih. Dipersilakan. Bukan main manis lagi dah macam show sendiri. Terima kasih. Itu dia pengantin baru kita pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan untuk maklumat semua, sebenarnya Baik Cik Fiza sendiri merupakan antara penaja utama goodies bag untuk majlis perkahwinan Isha dan juga Yazid pada malam ini. Kamu berikan tepukan tu BCF. Alhamdulillah, ramai yang seronok dapat goodies bag pada waktu itu kan. Kalau kita dapat lihat, apapun alhamdulillah, terima kasih Puan Fiza atas sekian menaja Yazid dan Isha pada ketika itu. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah orang kata persembahan daripada artis jemputan kita pada